Kadang-kadang kita nampak kondo dengan fasiliti yang gempak, kita rasa macam nak duduk kan? Tapi hati-hati, ada satu perkara yang ramai terlepas pandang. Saya pernah ada klien, dia beli rumah kondo untuk rumah pertama dia. Dia ingatkan dia dapat pengesyarian cukai sebab maju cakap dapat. Tapi rupa-rupanya tak dapat. Sebab rumah dia berstatus bangunan perniagaan, bukan kediaman. Kondo dia ni atas shopping mall. Memanglah tak semua kondo ni berstatus bangunan perniagaan. Sebab tu kan semak. Ini bukan masalah peguam. LSDN akan tengok juga status hak milik hak tanah tersebut. Bukan semata-mata disebabkan kita adalah pembeli pertama maka dapat pengecualian. Jadi, sebelum membuat keputusan, semak dulu hak milik bagi suatu hak tanah tu. Follow saya untuk lebih banyak tips pelaburan hak tanah dan untuk elak masalah macam ni.